Nak tanya lah, untuk orang baru yang nak join perlombaan rally, macam mana dia nak mula? Okey, kalau macam kita di X1 Motorsport, kita ada mengajukan kelas rally. So kelas rally yang baru kita buat itu kalau tak silap kita pada bulan 8 lah, pada bulan Ogos kita buat kelas rally dan sambutan dia agak menggalakkan lah. Kita dapat 91 penyertaan dan penyertaan kali ni paling banyak lah. So dekat dalam kelas ni kita akan ajar macam mana nak buat base note, macam mana you nak prepare kereta rally, macam mana you nak deal dengan kata orang ni masalah-masalah. Kalau katakan kereta you rosak, macam mana you kereta rosak, selamat tak selamat, you kena tunjuk SOS ke, you kena tunjuk OK ke, semua itu kita akan dalam kelas rally. Tapi kalau kata ada yang terlepas daripada menyertai kelas rally ni, kita akan buat setiap tahun kelas rally ni. Boleh juga kata orang ni pergi ke page kami Rally Spring S1, tengok kat situ, dia ada notis juga. Tapi kalau tak ada juga, you tak sempat juga, you boleh datang, boleh cari saya. Kita dalam masyarakat rally ni, orang komuniti rally ni, kita tak berkira lah kata orang ni. Kita saling bantu-membantu sebab kita nak ramai kan komuniti rally ni. Jadi kalau rasa minat rally, cari kita orang je. Okey, saya nak tanya bang, satu lagi. Kereta apa yang sesuai kalau kita nak bermula untuk zaman sekarang ni? Okey, kereta apa yang sesuai untuk bermula zaman sekarang ni, banyak sebenarnya pilihan. Yang first thing first, you kena fikir kereta yang jimat bajet lah. Contohnya kalau ada Satria lama. Sebab Satria lama ni kata orang ni masih banyak spare part dan harga keretanya murah. Tapi kena ingat, kereta kena ada road cage. You buat road cage tu pula, harga dia makan 7-8 ribu. Kenapa you nak buatkan kereta lama? Betul juga, you boleh cari kereta baru sikit, which is kata orang nak cari Neo macam ni. Neo sekarang boleh dapat dalam harga 10, bawah 10, atas sikit pada 10. So you buat satu Neo. Kalau you tak nak Neo, you ada Iris. You tak ada Iris, banyaklah cerita. Apa inti-parti yang saya nak cakap kat sini, apa tetap kereta yang you nak buat tu, make sure spare part dia senang. Sebab you buat kereta rally ni, you spare part dia yang paling penting. Sebabnya, yelah, rally kan, kereta ni lasak. Confirm you buat ada benda parts yang akan rosak. Sebab kereta rally ni, dia lasak sikit. Dia maknanya kena ada spare part yang mudah dicari, mudah didapati, ya, dan harga yang murah. So itu untuk permulaan pada mereka yang nak apa kata menceburkan diri lah. So contohlah, dah hadir kelas, kemudian dah ada kereta, dah buat kereta untuk pergi rally, kategori mana yang dia boleh main dulu? Okey, untuk kategori mana yang dia main dulu ni, sebab sekarang kita ada regulation. Untuk orang yang baru berjinak dalam sukan rally, dia tak boleh bawa 4-wheel drive turbo yang terlalu tinggi cc dia. Contohnya, you tak boleh terus jump kepada 2.0 turbo 4-wheel drive. Itu biasanya untuk pemandu-pemandu rally yang pengalaman je bawa, sebab kereta tu laju. So once you ada buat mistake, you nak stopkan kereta yang laju ni bukan senang. Dalam kilometer 140-150 dalam keadaan surface yang gravel cakap tu, you nak stopkan kereta yang laju ni susah sebenarnya. Jadi biasanya lah dalam regulation, kategori yang kita benarkan adalah 1.6 ke bawah. So jadi you start itu. Lagipun kalau you masuk kategori 1.6 ke bawah ni, you tak ada kata orang ni mengeluarkan modal yang banyak lah. Sebab bila you jump to the prime class, kelas atas, bukan kelas atas lah, kelas yang biasanya besar-besar ni, kereta besar-besar, spare part dia, suspension dia, gearbox dia semua mahal lah. So jadi you nak mula rally supaya you tak patah semangat, you mula daripada bawah. Sebab kalau you mula dari atas, you terus, ya memang mungkin you ada duit, tapi bila you pergi ke atas terus, bila kata orang ni tiba-tiba you hilang minat, you akan macam frust lah kan. Benda tu tak jadi, laju dah besar keluar. So kalau tu start pada bawah better. So kalau kata nak start, saya cadangkan start daripada kata orang nak beli kata yang 1.6 ke bawah lah. Dan 2-wheel drive. 4-wheel drive boleh, tapi kalau 4-wheel drive, make sure you kena pakai turbo kan. Jadi kalau you pakai turbo, sebenarnya you tak dibenarkan lagi kalau orang baru. So bersesuaian kereta kalau bagi saya lah, Neo, Satria, Pro 2, Pro 2 Myvi kan. Boleh nak cari kereta-kereta yang mungkin saya cakap tadi, kereta yang murah, mungkin you boleh cari kereta-kereta konti. Tapi masalah dia kalau you cari kereta konti, spare part dia pula mahal kan. Itu dia ada pro and con dia. So pilihlah kereta dengan bijak.